Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kembali lagi dalam channel YouTube aku, Zul Ramzan Zaki. So, macam biasa hari ni aku turun mancing. Boleh tengok dekat Muara. Aku nak try main casting syakak lah. So, saya aku tunjuk pakai iwang macam mana. Ni trip aku turun ni, turun cakap nak turun half day sekali hari lah. Kalau ada rezeki insyaAllah aku update. Terima kasih yang dah menonton video aku. Jangan lupa like, comment, support dan subscribe channel YouTube aku. #supportlocal. Gang, tak minta banyak apa share, apa komen, apa like tu lah. Itu semua percuma. So, ciao. See you gang. Okay, so aku tunjuk sikit setup casting yang aku guna. Aku main gewang lah. Sebab aku tengok macam hari ni kalau dia air keruh sikit dia boleh lah pakai warna putih macam ni, main gewang. Lepas tu setup aku pakai Buzan, Ray Buzan. Rod aku pakai, aku lupa lah rod ni nama apa, Fizori. Dia casting, nak main casting dia tak ada berat sangat. Lagi satu aku pakai setup pelampung. Pelampung ni aku pakai rig biasa je lah. Pelampung aku tak payah tunjuk sebab aku rasa pelampung semua tahu cara nak main macam mana. So stay tune guys, stay tune. Jom, ciao. Oh, miss. Oh, dah je. Sumpit. Sedap ya? Sedap ah? Sedap balik. Sumpit. Saya nak baling tadi sangkut kat sauk. Buat leader lain dia ada bihun teruk sangat, potong tali tu. Wah, itu ke spot dia. Lepas dia. Tak mau gewang tu. Dia nak gewang putih ke? Tak nampak ni. Bukan lah. Oh. Tak boleh pakai tu.
kau lagi. Punya banyak kat sini. Saya tadi. Ui. Kasar. Kasar tu. Okey. Berjaya didaratkan. Malah dah. Oi, dia. Dia. Kasoi. Alhamdulillah rezeki, ya Allah. Ya Allah. Straight off camera. Hey. Dok, tali belit. Tali berbelit. Cendol lagi. Yes. Dapat juga rekod ha. Puas jari. Akhirnya. Saya punya tali jadi bihun, duk buang-buang pun jadi makan dah. Kau gewang je. Tak payah tukar apa je, bagi saya seorang cari makan. Alhamdulillah, ya Allah. Nak boleh seekor payah. Buang leh. Dah nak biar, tunggu dah habis tu. Alhamdulillah geng. Tengoklah siapa Sifu. Sifu ada masih ha. Oh, tunjuk depan Sifu. Eh. Mana? Dah. Oh, tak lekat. Dah. Oh, abang tu besar. Naik dah depan tu. Naik sini lah, lecut. Alamak. Aduh. Tebing sangat. Naik tebing ni. Good.
dah. Oh, dah. Oh, dah. Wih, GT. Masuk GT. Nak GT sangkut kat sini. Kesal. Alhamdulillah GT. Gambar tu lah. Laporan menyusul. Mana ikan ni? Ipin tak tahu Ipin. Mana? Ipin tak tahu. Hasil. Ya. Apa nama gasak tak gasak tahu. Aduh. Hidup lagi baik. Kena yang ni baru sedap sikit tadi. Cuma kalau selesai ni syok oh. Okey, ni hasil Cik Farid. Tadi hasil Cik Talib. Bila masuk dia dapat yang besar ni. Tu lah. Tadi lah tu. Ni hak duduk tadi. Ni. Oh ni tadi tu ya. Hak tu dapat hak yang keluar drag tu. Ni ya. Tengok hasil kita. Sama tu. Ni dapat tadi. Tak lawan lah. Dua ekor tu. Ingat cik yang pandai. Saya pandai lah. GT pun cik ada dapat GT. Di mana? Tak, dia tak ambil. Oh jadi. Yang jarang serat pakai je pak. Dia punya. Sumpah. Oh. Kalau aku memang ikan pas lah ambil. Aku pusing anyuk pergi balik. Tak ni lah. Oh elok-elok hujan eh. Tapi dia ada orang. Anyuk. Cepat-cepat enjin. Dia ekor. Jangan lapan. Pandai nanti. Lepas dia. Tak repeat. Dah 40 ekor kan tak boleh. Tak syok tu. Atas tu naik pergi nak pergi kelong, baru mampu. Memang. Mampu siapa mak telok ah.